Tuan-tuan, Datuk Najib dah dihukum. Tapi nak tanyalah, si babi gemuk ni pergi mana? Si babi gemuk ni, ni. Dalang utama ni. Antara hujah pembelaan yang ditolak oleh hakim merujuk kepada bukti yang dipegang oleh si babi gemuk ni. Faham? Bukti itu terpaksa ditolak sebab tak ada kenyataan daripada saksi utama kes ni, iaitu si babi gemuk ni lah. Tuan-tuan, kes 1MDB ni telah dibicarakan hampir 10 tahun tuan-tuan. Daripada 2015, Najib ditangkap ketika zaman Tun Mahathir, didakwa zaman Muhyiddin, dibicarakan zaman Ismail Sabri dan dihukum zaman Anwar tuan-tuan. Dan setelah bertukar 4 Perdana Menteri dan beberapa orang hakim yang berbeza tuan-tuan sepanjang 10 tahun ni, Kak Peguam Bela masih gagal meyakinkan hakim untuk menerima setiap bukti-bukti tersebut sebab ketiadaan si babi gemuk ni. Faham? Bertukar 4 Perdana Menteri daripada zaman PN, PH, Kerajaan Perpaduan, tapi masih gagal bawa si babi gemuk ni balik. Dah gunakan Interpol, masih gagal. Dah gunakan ejen FBI, masih gagal. 10 tahun tuan-tuan, 10 years. Impossible untuk si babi gemuk ni berkeliaran macam tu je. Dan saya yakin kalau si babi gemuk ni boleh ditangkap, banyak lagi bukti-bukti lain tuan-tuan yang boleh dikorek oleh pihak pembelaan. Inilah sebab kenapa pihak pendakwa raya boleh menyangkal setiap hujahan yang dikemukakan oleh Peguam Bela. Faham? Tuan-tuan, saya cuba nak percaya tau, terdapat tangan gaib di belakang kes ni. Faham? Dan saya yakin ramai dekat luar sana menuduh hakim dibayar. Betul tak? Hakim dibeli, hakim jadi boneka. Saya cuba nak percaya tuan-tuan, tetapi pada waktu yang sama saya tak boleh taksub. Faham? Sekali lagi Najib ditangkap zaman Tun, didakwa zaman Muhyiddin, dibicarakan zaman Ismail Sabri dan dijatuhkan hukuman zaman Anwar Ibrahim. Dah bertukar beberapa orang hakim tuan-tuan. Bicaraan ni dah berlangsung selama 10 tahun tau. Pihak pembelaan kerap kali menyatakan bahawa dalang utama Jolo ni merupakan the biggest culprit dalam isu dan kes ni. Ialah puncanya. Tapi tuan-tuan, saya cuba berfikir secara bernas tau, menggunakan logik akal. Yes, betul, si babi gemuk ni is the biggest culprit. Tetapi dalam kes ini, Datuk Najib didakwa bersekongkol dengan culprit ni. Dan saya yakin even kalau si babi gemuk ni dapat dibawa balik ke Malaysia sekalipun untuk dibicarakan, Jolo dengan Datuk Najib, kedua-duanya akan dihukum. Kerana seorang dianggap dalang utama dan seorang lagi bersekongkol atas faktor jawatan yang anda pegang. Faham? Dekat syarikat saya sendiri tuan-tuan, ada satu kes ni, bos dengan staff dua-dua kena buang. Isunya si staff ni buat false claim. Yang terlibat dengan integrity issue tu staff tu. Tapi bos pun kena tendang sekali. Sebab apa tuan-tuan? Dia yang sign. Sebab itu saya yakin tuan-tuan, kalau si babi gemuk ni boleh dibicarakan